Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya pada pagi ini, Imran Zaki dalam sesi Motivasi Pagi IKIM FM. InsyaAllah pada hari ini kita nak belajar berkaitan dengan ayat yang turun kepada Nabi SAW di hari-hari yang Nabi merasai kesedihan yang panjang, iaitu daripada surah Ad-Duha. Surah ini betul-betul memujuk kita. Surah ini membuatkan kita boleh bangun pagi dalam keadaan mencuba sesuatu. Kita bangun pagi dalam keadaan ada optimis, ada harapan, nak memulakan dalam keadaan kita tahu Allah sentiasa menjaga dan memelihara kita. Allah SWT sebut dalam surah Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Demi waktu duha dan demi malam yang sunyi sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, bahwasanya Tuhanmu wahai Muhammad tidak pernah meninggalkanmu dan tidak pernah membenci. Dalam ayat ni, awal ayat surah Ad-Duha ni, pada awalnya bila kita nampak ada sedikit fatratul wahyu. So bila tidak diturunkan wahyu dalam satu waktu, Nabi SAW ada momen yang Nabi rasa sunyi, ada momen Nabi rasa rindukan wahyu. Dan kemudian bila sampai waktu itu ada kata-kata yang disebutkan oleh isteri Abu Lahab dan sebagainya. Dia kata syaitanmu meninggalkanmu, dengan kata-kata yang sangat kasar dan jahat. Dan kemudian kita akan nampak bila Allah turunkan, Allah membetulkan cara fikir kita. Allah kata wadduha, demi waktu duha. Wallaili idza saja, demi malam yang sepi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, aku tidak meninggalkan, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, tidak pernah membenci. Nak katanya, waktu duha kat sini bukan hanya merujuk kepada duha yang kita faham waktu kita bekerja. Dialah waktu yang bright, waktu yang kita ada optimis, kita boleh nak buat apa. So biasanya pukul 10 pagi, 9 pagi sekarang, waktu sekarang ni, nak bangun daripada pagi ni pergi ke 9, 10, 11. Ialah waktu duha tu, waktu di mana kita sangat bekerja, kuat bekerja. Kita jadi orang yang bersemangat dalam melakukan sesuatu, kita buat dealing itu, kita jadi orang yang belajar bersungguh-sungguh dan sebagainya. Ini waktunya. Tapi ada waktu yang sifatnya malam tu sunyi tau. Wallaili idza saja. Ada apabila malam, ia saja. Saja ni sebut sebagai kesunyian yang kita tak dengar apa-apa dah. Sunyi, sepi, tak ada bunyi. Dipanggil sajal bahar bila merujuk kepada satu keadaan laut yang sifatnya kita tak dengar apa-apa malam-malam tu. So ada momen hidup kita macam tu, yang kita rasa enam, rasa kosong, rasa tak tahu nak buat macam mana, rasa dah tak ada jalan dalam hidup kita. Ibaratnya Allah sedang beritahu dalam dua momen ini, momen yang kamu rasa okey dan momen yang kamu rasa tak okey, Allah tidak membencimu, Allah tidak meninggalkanmu. So kadang kita selalu rasa macam bila kita tengah tak okey, oh Tuhan tak ada lah ni, Tuhan tinggalkan aku, Tuhan tak beri kebaikan pada aku, Tuhan tak bagi rahmat pada aku. Tapi bila kita rasa kita okey, baru kita rasa macam Tuhan ada dengan kita. Tak. Dua-dua keadaan ini ialah dua-dua keadaan di mana Tuhan tidak tinggalkan kita. Tuhan tidak membenci. Dan kemudian bila kita nampak Allah SWT sambung, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akhirat tu lebih penting, lebih utama daripada apa yang ada kat sekarang. Dalam satu keadaan yang lain juga difahami bahawasanya hujung nanti tu akan lebih baik daripada apa yang kita mulakan. Yang kita mulakan ni, startup ni, kadang-kadang kita akan nampak macam tak ada jalan keluar. Tapi sebenarnya nanti hujung tu kita akan nampak nasib baik aku bersabar dengan apa yang aku bertahan pada hari ini. Dan selain itu juga maksud dekat sini juga merujuk kepada akhirat tu ialah lebih baik pada kita. Maksudnya kita ada expectation dalam dunia ni, kita sentiasa okey saja moodnya. Moodnya okey, happy. Tapi tak, kita tidak sepanjang waktu kita akan sama momennya. Ada waktu kita okey, ada waktu kita tak okey. Dan kita kena hargai pengalaman perasaan tersebut, pengalaman beremosi tersebut. Kita kena lalu benda tu, kita kena rasa benda tu. Dan kita kena faham bahawasanya akhiratlah tempat yang mana benda ni akan stable. Waktu dekat dunia memang tak stable. Dunia adalah tempat di mana kita bergelut. Dan kemudian Allah kata, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan kami akan bagi kepada kamu, wahai Muhammad dan wahai umat Muhammad, sesuatu, benda-benda yang kita akan lalu dalam hidup ni sampai kita belajar untuk redha, sampai kita belajar untuk puas, sampai kita belajar untuk content. So kita akan jumpa dengan takdir Allah Ta'ala yang buat kita rasa macam, aku redhakan diri aku lepaskan, aku rasa cukup dengan apa yang telah berlaku. Kemudian daripada sini Allah tarik
kita kepada ayat-ayat yang merenungi hal-hal yang telah berlalu dalam hidup kita. Allah kata, alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapati kamu dulu yatim piatu, lalu dia memberikan kamu perlindungan? Merujuk pada Nabi dulu yatim, kemudian sekarang Nabi ada perlindungan, Nabi ada keluarga, Nabi bangunkan kehidupan sendiri. Waktu yatim tu Nabi sendiri seorang-seorang, tak ada orang nak kat Nabi. Waktu awal-awal tu Nabi SAW lahir tu, even bila dia telah sampai ibu-ibu susuan pun, Nabi ni bukan jadi pilihan utama. Sebab tak ada ayah, jadi tak ada upah kan. Dan kita pun ada momen-momen yatim kita. Maksudnya yatim tu dia boleh difahami dari sudut masuk istilah. Istilah tu ialah yatim kehilangan, memang tak ada ibu dan ayah ataupun tak ada salah seorang daripadanya. Juga dibawa maksud yatim ialah seorang yang terputus, terpisah. Sebab yatama ni asalnya maksudnya ialah terputus, terpisah. Kita ni kadang-kadang ada orang yang ada mak ayah tapi macam tak ada mak ayah. Dia terpaksa memujuk diri sendiri ataupun mencari kasih sayang dekat luar. Jadi seorang yang sunyi. Ada orang yang dia tak ada father figure, ada orang yang dia tak ada mother figure, ada orang yang dia bersendirian. Dia ibaratnya sedang berada dalam keadaan yatim. Quote in quote lah, yatim. So Allah SWT ingatkan balik kita waktu kita seorang-seorang, waktu kita sunyi tu, bukankah Allah adakan perlindungan? Bukankah Allah selamatkan kita? Kalau kita rasa kat depan sekarang kita tak nak selesai masalah, cuba renung balik. Dulu waktu kita seorang-seorang tu, dah lalu dah fasa hidup tu, okey pula. Kemudian Allah kata, wa wajadaka dhallan fahada. Dia mendapati kamu dalam keadaan tercari-cari, dalam keadaan kamu lost, dalam keadaan kamu rasa macam tak tahu nak pergi ke mana. Dia fahada. Allah SWT menunjukkan jalan, memberikan hidayah, membimbing kita. Dari sudut Al-Quran pula, dari sudut Nabi SAW, bila Nabi tercari-cari, berada dekat Gua Hira sebagainya, Allah turunkan hidayah, Allah turunkan wahyu, Allah berikan Al-Quran. Allah kata, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Dan dia mendapati kamu dalam keadaan miskin, kamu dalam keadaan susah, kamu dalam keadaan tidak berdaya. Dia memberikan kamu fa'aghna, mencukupkan kamu. Telah memberikan kekayaan, memberikan rasa cukup kepada kamu. So, bila Nabi SAW dulu memulakan kehidupan freelance, pelbagai keadaan, momen-momen hidup yang Nabi kena bangunkan career di awal, Allah mencukupkan. Kita pun sama, kadang ada waktu banyak sangat benda yang perlu ditanggung. Ilah juga merujuk juga kepada maksud orang tu terlalu banyak sangat tanggungan dia. Mungkin gaji dia besar, tapi dia nak kena sara ibu, kena sara ayah, sara anak-anak, sara orang tu, sara ini dan sebagainya. Akhirnya duit untuk diri sendiri tak cukup. A'il. Dia ialah orang yang dalam keadaan yang wajadaka a'ilan fa'aghna. Allah mendapati kamu dalam keadaan macam tu, Allah akan cukupkan. Allah akan kayakan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Disebabkan itu, bila kamu jumpa anak yatim, jangan kamu berlaku kasar. Jangan herdik dia. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Bila kamu jumpa orang yang meminta-minta, meminta ni sama ada minta sesuatu ataupun minta soalan. Maksudnya dia tanya soalan. Dia memerlukan. Sa'il juga merujuk pada orang yang bertanya soalan. Fala tanhar. Jangan kamu tengking herdik. Jangan kamu remehkan dia. Kita ni bila dah sampai satu keadaan, Allah kata, ingat tak dulu kamu tengah yatim, aku yang selamatkan kau. Kamu dalam keadaan tercari-cari, aku beri satu jalan kepada kamu. Kamu dalam keadaan yang tak cukup, terlalu banyak sangat yang kamu pikul, kamu dalam keadaan miskin, aku kayakan kamu, aku cukupkan kamu. Sekarang kalau kamu jumpa anak yatim, janganlah kasar kat dia. Kalau kamu jumpa orang yang bertanya soalan, kalau kamu jumpa orang yang memerlukan, janganlah mengherdik dia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan nikmat kamu hendaklah sebutnya, hargainya, appreciate-nya dan bagi tahu ini nikmat Allah Ta'ala. So, bila surah ni kita belajar bahawa Nabi SAW terputus wahyu, dan belajar tentang surah yang mengajar kita untuk optimis. Surah yang mengajar kita untuk mencari jalan, memahami bahawa kita kena bangun pagi, waktu duha, bekerja dan sebagainya. Dan memahami bahawa dalam duha kita, dalam malam yang sunyi kita, dalam keadaan kita pasti dan keadaan yang kita tidak pasti, Allah ada, Allah tidak tinggalkan dan Allah selalu melorongkan jalan kepada kita. Mudah-mudahan sesi pada hari ini sedikit menjentik hati dan membuka fikiran kita, khususnya buat yang terperangkap, yang tidak tahu nak buka dan cari jalan macam mana. Moga Allah membuka jalan kepada kita semua dan moga pagi kita bermula dengan lebih baik. Terima kasih. Saya Imran Zaki bersama saya dalam sesi motivasi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.